Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk video kali ni. Video kali ni aku ada satu trik memancing. Trik kali ni kita tengok hasil macam mana. Buat layan video ni habis. Sekarang ni aku bersama dengan player. Ni buat tengok barang semua kan. Kali ni kami pakai teko Pak Man. Pada nak kami jalan biar terus ni buat ni. Belakang dia. Ni Pak Man kami teko. Sorry lah. Pak. Baiklah. Lupa sorry. Okey, nak tengok macam mana hasil kami. Padu tak padu. Tengok video ni sampai habis. Doa bagi dapat hasil yang padu-padu. Dan insya-Allah rezeki tak ke mana. Okey, jom lain video sampai. Tuan-tuan apa? Kami naik bot di JT Teluk Murah dekat Medan Ikan Bakar. Saya memang di Pak Man selalu di sini lah kami naik. Kalau pun nak booking Pak Man, Bobby Roger nanti nombor aku letak dekat description. Okay, bapa Bobby Roger tanya dia harga berapa duit apa semua. Alhamdulillah, player semua bekerja sama. Kita angkut barang pergi sana kan. Usaha tu, kerjasama je yang penting. Ni kita punya bot Pak Man kita dengan dia punya awak-awak dah kan. Cuaca nampak ya hari ni macam mendung lah. Nak kata angin barat pun tak ada lagi. Dia doa-doa terbaik lah. Rasa kita padu-padu. Aduh, anyih. Mesti anyih mak tu. Sipu kita. Pak. Dia bawa ni buat kelas ni. Buat pemilihan ni. Kan. Alhamdulillah. We dapat dah lesen. Okey, kami punya first spot kami yang pertama. Belakang Pulau Pangkong kot rasa ni. Kita try spot ni tengok macam mana. Ada hasil tak ada hasil, tapi dengan we pun dapat dah ni. Ikan apa? Ikan isi Isi. Alhamdulillah. Okey, first dog tadi kita cari ikan puluh dulu. Duduk kopi. Kopi dah. Jalan. Ada. Lembu dan kopek. Awes strike. Ikan apa? Isi ke, caru ke apa? Ikan apa ni? Cermung. Okey, Iwan pula strike ikan apa? Resi. Alhamdulillah boleh resi. Okey Awal lagi. Ada ikan boy lah tak tahu. Resi ya. Remuk.
Oh, isi sangat tu. Saiz tu. Ada saiz lagi. Player masih mencari strike. Masih menunggu strike. Nampak? Masih menunggu strike tu. Woi, melontong tu. Ada tu. Tak ada. Oh, yang melontong ni apa? Batu. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takut apa? Ada ni, aku ada. Apa hal lu tu? Takut. Ada tu. Ni ya. Jatuh. Kau kacau tu. Ha? Ikan aku. Alhamdulillah rezeki. Kan? Ha. Tengok ni bulu wah. Kan? Ada sai. Ada sai. Bantu sampai on. Alhamdulillah. Ada. Kecil besar kita ambil lah. Rezeki kita ambil. Oh Allah. Puji Rashid. Ikan beliok ni. Oh, wan. Lagi naik wan lagi wan. Wan ada. Rezeki Allah lagi wan. Pam. Ampam dulu. Pam baru pusing. Pam pusing. Pam lu pusing. Pam pusing. Drag kunci you. Pam kunci. Pam. Pam. Tak apa. Tarik tali. Tarik pakai tangan. Pakai tangan. Ada. Gulung tangan. Pakai tangan lah. Dah ni kita akan try di spot keempat. Spot jadi semua masih ada tapi tak banyak. Dah spot keempat ni try je nak. Spot keempat ni kita try tengok macam mana jadi dia. Oh, strike. Alhamdulillah. Oh, dia. Ekor tanda. Oh, tanda bawah ni. Gerumlang. Ada. Weh dah weh. Apa ah? Weh menekan. Aduh, putus. Tak rezeki. Alhamdulillah, iwan boleh. Ikan sai. Tu dia Fahmi. Ada hasil tak ada hasil, kita tengok Fahmi. Dia cakap dia menekan ikan ni. Nampak gayanya player tengah mencari strike. Jam menunjukkan pukul 2.42. Kan? Ni Pak Man pun tengah prepare makanan. Nak masak gulai. Orang kena gulai Pak Man. Tak tahu. Kan? Okey, di kandang pula Rio. Sabar, cor. Jual dah si. Tak sikit drag tu. Kan? GT bah. Berang-kelong. Alah. Ketak sikit. Cukup. Ketak sana. Dari tadi pusing lagi. Apa sah? Ada. Apakah dia? Adakah batu atau ikan? Oh, barakuda. Oh, barakuda. Jap. Kat tu. Oh, barakuda. Jom beli barakuda. Barakuda isi kembung dia suka makan. Oh, boleh tu ambil seko isi kembung. Sipu-sipu mau lapang habis lah. Kan? Boleh lah. Sekilat. Alhamdulillah. Makan dengan ikan minyak ni. Gulai ikan temenung.
Sibuk ni. Sibuk sedap ni. Makan. Lepas selesai makan, kami bergerak ke spot kelima ke 6 tau. Ni berdepan dengan pulau ni. Pulau Batu Putih ni. Kita try je tengok. Yang mana ada hasil, tak ada hasil. So, akan terbaik. Sibuk kat sana tu. Boleh tu. Pergi dah syek. Tu dia. Cor. Melengkung tu. Ikan apa agak? Lela putih lah. Lela. Punya melengkung. Umpan dah hidup. Yang puan nampak dalam video ni, yang ni buat ikan bilik. Yang ni buat ikan bilik Pulau Pangkong, Lumut. Kita bertunda naik buka tu. Sana ada dia. Buat 3,000, 5 apa. Awet dah. Pam. Nenek apa dia ni? Menekan. Kau yang ni. Awet dah weh. Lagi. Pam. Lagi. Pam. Ada dah, sampai dah. Kau gerangan. Apa kau hidup? Apa hidup kan? Kawan. Ebek je dekat ngai tu. Ribut. Alhamdulillah. Lebar mana ni? Ini boleh grade A. Nak dapat ebek tu padu. Nak main lebar pula. Strike. Sau. Geram belong. Aduh. Geram belum pun mandi. Kan? Allah. Ni. Macam ni. Awet dapat baru kuda lagi. Kan? Tagai ni. Talang. Jaru masuk. Jaru kuda. Kan? Jaru masuk. Alhamdulillah, boleh jauh. Tu dia, jaru. Jauh. Bila ni, macam ni. Sabang. Jaru sudah masuk. Tu kata. Talang masuk. Talang makan dalam perut. Talang. Okey kan naik talang. Coba talang weh. Kunua ni banyak tu. Banyak ini. Masuk. Caku. Tali. Caku gula. Ya. Nanti yang tadi ni. Lagi. Punya tukang tengok jauh. Jauh kan.
Ni jam menunjukkan pukul 7.41. Kami ni berada di belakang pangkal laut. Sebab nak ke tengah tu arus kuat sangat. Jadi kami stay ni dulu. Lagi lain kulit ni baru kami gerak. Oh, alhamdulillah kami boleh caru dah. Bawa tu. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua kita di Peranzung, Pulau Bangkok. Hari ni kita sambung lagi mencari strike dan yang padu-padu. InsyaAllah rezeki tak ke mana. Okay, kita usaha kira ni. Semalam kena angin barat malam. Terus kong terus. Kita sambung ni. Nampak Helmi pun tengah duk cari strike tu. Sekarang ni kami akan bergerak menuju ke spot jauh lah. Tengok paman awak pergi mana. Kemungkinan hampir dah kapal kot. Kata-kata saya ada kapal lah. Nak kata di tu banyak apa, jauh. InsyaAllah kalau rezeki tak ke mana. Okey, dah turun 20 jauh. Jauh. Jaru lepas lah, Alhamdulillah lepas jauh. Ada apa ni? Tarik mai ni. Betul. Oh, kalau boleh kau dah sai jauh dah. Ya Wan, alhamdulillah Wan dapat weh Wan. Jaru kuda. Oh, jom dapat jaru. Angkat sikit. Oh. Awal lagi weh. Awal lagi jauh kuda weh, jauh kuda. Alhamdulillah rezeki tak lagi. Video lama ni tak nak naik ni. Isi murah kot. Apa dah. Lagi 2 meter. Jauh kuda weh. Pamir dah. Apa tali tu ni? Cor. Ada mi? Kau gasak ni. Naik ya. Dah jauh dah naik. Alhamdulillah. Kami boleh. Boleh. 2 ekor jauh dah weh. Bukan jauh biasa, jauh dah. Alhamdulillah. Hasil kami begini. Ni baru belah sini, ada lagi belah sana ada lagi. Lepas lah buat lalu balik makan di rumah. Lah ni kita ke spot kedua. Kita dah spot kedua lah. Tengok sini ramai menatau. Ramai cuma dia ada rezeki tu. Allah bagi. Sampailah. Okey, sampailah kami ke spot buaya. Spot ni memang spot keramat. Spot ni ada jarah kami ya. Spot ni memang masa dulu kami biasa Allah kalau rezeki tak ke mana. Allah bagi kita ambil. Alhamdulillah, mesti kita kucai dapat. Ni orang gelupong.
Peluk. Si Pumbo. Doa apa baca tau. Kan, dia duduk depan, tak duduk kameraman ah. Gemak tak dah. Alhamdulillah, strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lawan. Sangkut dah. Oh, sudah. Lagi. Oh. Ikan pun ni bau. Ada bisa. Oh, ikan otek. Jaga dua Otek. Alhamdulillah baik kau otek. Siapa yang kena? Oh, Fahmi boleh weh. Mantap buntal besar pak. Elmi Fahmi pula. Pam dia pamu. Oh, Fahmi boleh otek. Cantik. Okey, burn. Menekan. Burn. Kita tengok apakah gerangan ikan tu. Main kayak bohong. Besar apa kata? Talang. Kan? Bukan ni. Good. Bukan ikan talapia. Talapia pula dah. Talapia merah. Oh, ikan cermin, sagai. Oh, padu. Gak lagi bongkar lagi. Orang nak kenal tu. Laju. Ada. Ada. Karau. Oh, rock kami. Karau je. Terlentang kawan ambil tu. Dah naik. Lepas. Apakah? Apakah gerangan ikannya? Mari kita tengok. Eto. Sini. Woi, dengan tali kau sekali. Oh, ikan otek. Otek dah buat gulai. Mana tu ah? Flyer. Sarapan pagi ni Maggi pok. Alhamdulillah. Jemput makan. Bismillah. Sekarang ni kami akan bergerak balik ke JT. Jam dah pukul 11 dah. Ada yang kita habis lagi. Apabila kita belum kayu balik ke JT dan makan Maggi. Okey, kami hasil ni. Kan saya mula buat. Baik sama kawan. Kawan. Oi. Oh. Tipu diau. Sampailah kami di JT Teluk Murah. Lagi nak unloading barang dulu. Kita ambil lain. Alhamdulillah, selesai dah kami punya trip kali ini. Hasil alhamdulillah, adalah rezeki untuk boleh buat lauk-lauk makan-makan family. Dan terus ucapkan terima kasih lah pada yang sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, kita jumpa next video. Semua muka pergi ke